Seterusnya, okay, last soalan. Diberi nisbah roti. Dia nak cari nisbah ni. Nisbah. Bilangan roti kaya kepada bilangan roti kelapa yang dijual adalah 9/4 roti kelapa. 9 dinisbahkan dengan 4. Dia cakap bilangan roti kelapa yang dijual adalah sebanyak 72 biji. Sini 72 biji. Okey. Jadi, nisbah 4 sama dengan 72 biji. Macam mana kita nak dapatkan satu nisbah? Satu sahaja nisbahnya. Jadi, perlu bahagilah. 72 bahagi dengan 4. 7 bagi 4, boleh tak? Tak boleh. Jadi, kena cari nilai yang terdekat. Nilai terdekat dengan 7 adalah 4. Okey. Jadi, kat sini adalah 1. Okey. Ada baki dia 3. Turunkan dia ke bawah 32. 32 bagi 4 boleh tak? Boleh. Okey. Macam mana 4 dapat 8 dapat 32. Jadi, sini 8. Okey. Ni nilai yang ni kita kena tolak lah. Dapat kosong. Jadi, 18 biji. Jadi, dinisbahkan. Satu nisbah bersama 18 biji. Okey, kita nak cari nilai kaya. Macam mana? Nilai kaya ni, kita dapat 1 bersama 18 biji, betul? Jadi, 9 bersamaan berapa biji? Jadi, 9 ni awak kena darab dengan 18. Okay, tengok macam ni. 18 darab dengan 9. 8 darab 9, 72. 9 darab 7, 7 darab 9 sama je. Jadi 9 darab 1 dapat 9 tambah 7 dapat 16. Jadi 9 bersamaan 162 biji. Okey, kita dapat dah. Yang kaya ni adalah 162 biji. 9 nisbah 4 bersamaan 162 nisbah 72 biji. Macam tu. Sekarang ni dia nak apa? Itu kan beza bilangan roti kelapa dan roti kaya yang dijual. Okey, dia nak beza. Jadi, beza dia macam ni. Beza kena tolak. Jadi, 162 tolak 72. Okey, dapat 2 tolak 2, kosong. 16 tolak 7 samaan 9. Jadi, bezanya adalah 90. Okey, macam tu je untuk soalan bahagian B. Okey, bye-bye.